Didi Alias berkongsikan berita duka pemergian sahabat lamanya iaitu Raja Mawar. Salam semua sahabat, Mami baru saja dapat perkabaran duka iaitu sahabat lama media Mami iaitu Raja Mawar telah pergi meninggalkan kita. Sama-sama kita doakan semoga Allah Yarhamah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman soleh. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa-dosa beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, rakan-rakan artis Mami yang mungkin ada yang dah tahu atau ada yang tak tahu lagi. Mami baru dapat perkabaran yang sedih lah, yang sahabat kita, sahabat lama kita, Raja Mawar telah pergi meninggalkan kita. So sekarang ni Mami dah call sahabat-sahabat media yang lain. Beliau dibawa ke Hospital Kajang dan untuk postmortem dah akan dikebumikan di Terengganu. So sesiapa yang ada kelapangan mungkin boleh ziarah di Hospital Kajang lah. Ya. Assalamualaikum.